Tuan-tuan dan puan-puan, apa dia amalan, apa lagi yang kita nak di dunia ini berkaitan akhirat kita, melainkan Allah kasih kepada kita. Semua orang nak Allah kasih kepada dia. Betul tak? Kita selalu berdoa supaya, kerana apabila Allah kasih kepada kita, maka Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Caranya apa amalannya? Ialah zuhudlah terhadap dunia, nescaya Allah akan mencintai kamu. Ini cara dia. Zuhudlah juga pada apa-apa yang ada pada manusia. Zuhud bukanlah bererti meninggalkan dunia sebagaimana kita faham, atau langsung tidak berharta. Bahkan zuhud tidak menghalang seseorang untuk mencari rezeki dan menjadi seorang yang kaya. Zuhud yang sebenar ialah apa? Ialah hati seseorang yang tidak terikat dengan dunia dan tidak akan menjadikan dunia dan kemewahan hidup sebagai matlamat. Selagi mana dia boleh saja mengumpul harta, dia boleh saja menguruskan perniagaan, mencari harta, apa saja boleh, tak ada masalah. Tapi jangan dia meletakkan dunia itu pada hatinya.